Allah Subhanahu Wa Taala ni, kata Rasulullah, sangat kasihkan kepada kalian. Allah lebih sayang kalian daripada ibu dan ayah kalian, kata Rasulullah. Sampai depan pintu syurga manusia buat perangai. Allah dah bagi dah gaji 3,000. Dia kata, ya Allah, kalau 3,500 seronok lah, boleh main kuliah lebih. Betul tak? Betul. Allah pun bagi tahun depan tu 3,500, kuliah tak datang juga. Dia kata, ya Allah, barang mahal, kalau tak Allah bagi 4,000, insya-Allah seminggu sekali boleh pi kuliah subuh. Dia tipu. Allah bagi gaji dia naik 4,000, dia tak bagi juga. Sampai depan pintu syurga dia kata, ya Allah, boleh tak pokok tu, yang tu lagi besar pokok tu, ya Allah, sungai dia lebih cantik. Allah Ta'ala kata, tadi bukan janji. Ya Allah, bolehlah. Subhanallah. Ya Allah, bolehlah, ya Allah. Dia minta merayu. Apabila melihat dia merayu dan bersungguh-sungguh, kata Nabi, Allah benarkan dia, pergi pokok tu. Dia janji tak mau minta. Dia sampai di pohon yang kedua, dia nampak pohon yang ketiga jauh lebih besar daripada pohon pertama dan yang kedua. Waktu tu juga dia minta, ya Allah, boleh tak nak pokok tu. Dan maha sayang Allah kepada manusia kita ni, tuan-tuan, maha sayang Allah. Allah Ta'ala kata, pergilah. Dan pokok ketiga itu betul-betul depan pintu syurga. Bila sampai di situ, Allah Ta'ala sebut kepada dia, Allah sendiri, masuk, masuk, masuk.